Assalamualaikum. Ini kita orang sekarang ni lagi ada hama makan biji padi. Baru-baru ni kita orang pun baru tahu, baru je tahu. Ni dah datang nak tengok pokok padi, semua habis digigit. Kasih tunjuk yang sudah digigit. Supaya nanti dengan kawan boleh tahu kan, boleh share kan, boleh komen. Nak kata apa yang boleh ubat kita nak semprot ini padi. Supaya tak ada lagi benda ulat macam ni kan. Sayang nak tengok kondisi padi pun dah hampir panen tapi dah ada penyakit macam ni. Kondisi sekarang padi okey, sihat lagi. Cuma dah kena gigit dengan ulat ni. Semua biji-biji ni, pokok-pokok, daun-daun semua dimakan. Kasih solusi lah dengan kawan. Apa yang kawan boleh share kan, nak bagi tahu apa solusi kita orang nak pakai ubat supaya tak ada lagi hama-hama macam ni. Cuma dalam sekitar sawah besar ni yang ada cuma dekat sawah ni je. Yang lain alhamdulillah belum ada lagi. Ni ramai juga orang datang nak tengok kan. Orang ni pun ada tanaman padi kan, petani-petani. Nak kasih tunjuk. Ini habis yang digigit macam ni lah kondisi. Cuma tak begitu parah lagi. Cuma nak kasih saran dengan kawan. Kalau kawan boleh bagi tahu apa yang kita nak letak ubat ni, nak semprot padi ni supaya tak terjadi macam ni lagi. Sebelah ni okey je, tak ada apa-apa. Cuma sebelah ni yang sekarang kondisi lagi parah. Aku rasa dah lama juga ni ada ulat macam ni. Ni kasih tunjuk. Ni dalam satu pokok padi. Melambak ulat penuh. Kadang-kadang ada 10 ekor sampai 15 ekor pun ada, banyak. Satu pokok padi. Kawan-kawan fikirlah, kalau besar ni sawah, berapa banyak ulat kat dalam ni? Beratus-ratus, beribu-ribu ulat ada kat dalam.